bulan Julai baru keluar biotan. Saya pun boleh tengok video saya, botak, licin. Sampai air letak pun boleh lari macam ni sebab licin. Rambut saya dulu panjang. Sebab kemo, I jadi botak. Saya boleh keluarkan rambut macam ini. Boleh pegang dekat tangan saya. So doktor cakap pergi keluarkan rambut. Sebab semua rambut semua jatuh ke atas, healthy kan. So saya pergi botak. Botak pun tak adalah, dia keluar sendiri semua. Sebab kemo tu dia mematikan semua sel dalam badan kita. Then biotan saya pakai. Bulan Julai macam tu kan biotan mari. Betul. Saya pakai. Mula-mula keluar sikit. Then happy keluar rambut sikit. And then 1 minggu, 2 minggu ada lagi. Sekarang sudah banyak. Biotan memang bagus. Macam apa? Pagi dengan malam saya pakai. Busuk tak biotan? Tak, tapi ada bau coconut oil. Sikit-sikit ada tapi bau okey. Tak busuk. Untuk pengetahuan semua, tahukah anda di dalam produk biotan terdapat biji buah daun kari? Ya, ada bau tu, ya, sikit-sikit ada, ya. Bukan daun kari, biji itu. Ya, Antaranya. Okay, very good. I pakai tadi pagi sudah mandi, then I pakai biotan. Then I pergi kerja dan balik pun mandi, then I pakai biotan. Dan Berapa lama tumbuh rambut lepas puan sapu tu? okay, bulan Julai biotan baru keluar. Julai, Ogos, September. 3 bulan. Biasanya kalau orang kanser, berapa bulan baru tumbuh rambut puan? Okey, 20 hari bulan September saya pergi jumpa doktor. Doktor pun surprise tengok rambut saya. Dia cakap, bukan biasa punya orang kanser tu rambut boleh keluar macam ini. Selalu sikit. Tapi you punya banyak. I cakap, I pakai itu ubat, ubat pula. Minyak rambut yang bagus doktor. Nak beli pun boleh, I cakap. I boleh recommend dekat doktor. Tapi doktor tu ada banyak rambut lah.